Korang tak boleh percaya kan, ini sebab bateri telefon korang habis cepat. Tak ada technician nak korang tahu ni sebab diorang nak korang tukar telefon atau bateri. Tapi sabarlah, boleh tahan lama. Telefon aku boleh tahan lebih 5 hari. Nampak tak? Macam tak logik je kan? So, aku tunjuk cara nak buat. Kongsi video ni pada ramai orang boleh. Komen, aku nak. Mula-mula sambung telefon korang ke pengecas. Lepas tu buka pelayar, type Petua Ortekion. Klik pada hasil pertama, pergi ke 3 titik dalam menu, lepas tu pergi ke Petua dan klik hasil yang aku tunjuk ni untuk kemas kini bateri. Bila dah dalam app, sambung telefon ke pengecas, kemudian pergi ke pilihan 100% dan pilih semua isu bateri sekarang, sama ada cepat panas atau salah satu pilihan ni. Ia automatik buat pengumpulan data dan cari semua masalah. Bagusnya, automatik dengan bantuan AI, ia boleh betulkan. Dan apa yang tak tahan sehari pun, sekarang lebih 5 hari. Cuba kat telefon korang dan komen, aku nak. Sedap kan?